Tutup pintu kereta dah macam tutup pintu lori. Jom kita settlekan. Inilah dia buffer pintu kereta. So katakanlah korang nak tutup pintu kereta secara kedap dan padat, korang wajib pasang buffer ni lah. Okey, untuk kita lekatkan buffer pintu kereta ni, dia bahagian dalam Kalau korang tengok ada satu bahagian yang terbonjol macam ni, itulah location yang patut korang tampalkan buffer ni lah. So dia boleh gunakan pada pintu kereta kiri dan kanan, dan juga bonet hadapan pun boleh, macam korang tengok dalam video ni lah lokasi untuk kita lekatkan buffer tu. Untuk kita lekatkan buffer pintu kereta ni, mula-mula korang ambil satu kain bersih dan lap lah bahagian bonjol tu supaya bersih, bebas daripada minyak. Cabutkan dulu pelekat double sided tape, and then korang just boleh tampalkan sahaja pada bahagian bonjol tu. Okay, and then just korang tekan-tekan je lah supaya gam dia lebih melekat. Untuk hood hadapan pun aku ada letak juga. So barulah kita tutup hood depan tu, barulah bunyi padat kan. Okay, so jom kita dengar efek dia sebelum dan selepas. Macam barulah tutup pintu tu macam kereta mewah kan. Macam biasa, kalau korang nak beli boleh tekan beg kuning di bawah, dan korang boleh pilih lah macam-macam design, macam-macam logo yang ada mengikut cita rasa korang. Okay, so kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.